Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So dalam video kali ini saya nak tunjukkan cara memasang CCTV ni pada luar rumah saya. Cara pemasangan tu saya akan tunjukkan lah macam mana saya mounting kamera ni dekat kotak. Tujuan kotak ni adalah ni untuk kita sorok kabel adapter ni. Okay, yang ni dalam ni tak adalah nampak berselirat sangat. Di samping tu saya akan mounting kamera ni dekat sini, nampak kemas sikit lah. Dan kalau kita nak tanggal kamera ni tak adalah susah sangat, kita tak perlu nak mounting dekat dinding. Yang mounting dekat dinding adalah kotak. Alright, so first kita tengok pada kotak ni. So saya akan tebuk macam ni okay, wire ni saya akan simpan dalam ni. Dekat sini saya akan tebuk satu lubang besar. Lepas tu saya akan mounting macam ni. Okay, dan wire ni akan duduk dalam ni bersama dengan wire adapter ni. Kemudian saya akan keluarkan sedikit ni. Dekat sini ni akan saya pasang pada soket power supply. Jadi wire lebih kurang macam ni lah. Okay. So wire-wire ni semua dalam ni. Yang ni dia akan keluar, akan sambung pada soket power supply. Yang ni akan duduk atas ni lah. Okay, saya akan mounting kamera CCTV dekat sini. So kita kena tanda dululah lubang-lubang ni. Kemudian kita tebuk, ikat pakai skru. Kemudian saya akan tebuk lubang kat tengah ni. Kita masukkan kabel ni terus ke dalam ni. Okey, tu dia. Ada lubang kat sini. Lepas tu kita masukkan kamera ni punya kabel ya. Kat sini. Sini. Kemudian terus kita mount dekat sini. Ini kita ikat skru Tadi kita buat 3 skru tadi. Kita ikat skru. Jadi ini dekat dalam ni. So saya akan keluar macam ni. Itu macam ni. Nampak? Kan? Emas. Alright. Jom kita pasang dekat depan rumah tu. Okey. Dia punya kotak tu saya dah letak kat situ. Korang just gunakan wall plug saja, tebuk, lepas tu guna wall plug, mounting lah dekat situ. Guna 2 skru pun dah cukup Okey, seterusnya kita pasang lah kamera ni Untuk kepala adapter ni kita bawa keluar, lalu dekat lubang yang saya buat tadi ni pasang kat sini. Alright. Jadi pasang 4 skru ni. Okey. Itu kita on. Seterusnya kita buka smartphone sebab kita nak adjust dia punya
arah dia. Okay, buka smartphone, buka apps Tapo, tekan kamera tu. So korang adjust lah sudut dia ni, just pulas benda ni. Korang just tengoklah pemandangan yang sesuai. Lepas tu ketatkan leher dia ni, ketat sikit. Okay, alright. Macam tu rupa dia. Okay guys, tu je. Setelah saya pasang, ni simple sebab kita tak perlu nak tebuk banyak lubang sebenarnya. Just 2 lubang saja pada dinding tu untuk kita mounting kotak tu. Cuma dekat kotak tu lah kita tebuk 3 lubang untuk kita pasang kamera. Okay guys, itu saja cara untuk kita pasang CCTV Wi-Fi jenama Tapo tu. Sama juga cara dia kalau kita nak pasang CCTV jenama lain. Cuma Tapo ni lebih ringan, lebih simple, lebih mudah. So for next video saya akan tunjukkan apps ataupun fungsi-fungsi ataupun juga menu-menu yang ada dalam apps Tapo tu. Okay, jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.